Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami dalam siaran khas Bantuan MY membawakan perkembangan terkini berkaitan jadual pembayaran dua bantuan utama yang menjadi perhatian rakyat Malaysia ketika ini. Fokus utama laporan hari ini melibatkan bantuan di peringkat negeri Sabah serta bantuan tunai di peringkat nasional iaitu sumbangan tunai rahmah. Untuk makluman, ramai penerima mula tertanya-tanya mengenai tarikh bayaran bagi fasa seterusnya, khususnya bagi bulan Jun. Namun, setakat perkembangan semasa, tiada sebarang pembayaran dijadualkan dalam bulan Jun bagi kedua-dua bantuan ini. Kita mulakan dengan bantuan di negeri Sabah. Bantuan yang dimaksudkan ialah Sentuhan Kasih Rakyat Sabah yang juga dikenali sebagai Syukur Sabah. Program ini merupakan bantuan berkala yang disalurkan kepada penerima yang layak di negeri berkenaan. Untuk memahami jadual pembayaran, bantuan Syukur Sabah ini dibayar secara berkala setiap 3 bulan. Ini bermaksud dalam tempoh setahun terdapat 4 fasa pembayaran. Setakat ini, fasa 1 dan fasa 2 telah pun disalurkan kepada penerima yang layak. Namun masih terdapat sebahagian penerima bagi fasa 2 yang mungkin menerima melalui proses penebusan di pusat-pusat agihan tertentu. Fokus kini beralih kepada fasa 3. Bagi fasa 3, berdasarkan pola pembayaran sebelum ini, ia dijangka disalurkan sekitar bulan 7 hingga bulan 9. Dalam senario terbaik, pembayaran berkemungkinan diawalkan dan disalurkan sebelum atau menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Sekiranya tidak diawalkan, maka jangkaan paling realistik adalah pada bulan 9, memandangkan corak pembayaran sebelum ini menunjukkan agihan dibuat pada penghujung setiap kitaran 3 bulan. Secara ringkasnya, Syukur Sabah Fasa 3 dijangka berada dalam lingkungan bulan 7, bulan 8 atau selewat-lewatnya bulan 9 bergantung kepada keputusan dan pengumuman rasmi pihak berkuasa negeri. Seterusnya, kita beralih kepada bantuan di peringkat nasional, iaitu Sumbangan Tunai Rahmah atau STR. STR merupakan antara bantuan tunai yang paling dinantikan oleh rakyat, khususnya golongan B40 dan sebahagian M40 yang layak. Untuk fasa 3 STR, sehingga kini belum ada pengumuman rasmi tarikh pembayaran yang tepat dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan maupun LHDN. Namun berdasarkan pola tahun-tahun sebelum ini, pembayaran fasa 3 biasanya tidak berlaku pada bulan 6. Ini bermaksud tiada pembayaran STR fasa 3 dalam bulan 6 seperti yang mungkin dijangkakan oleh sesetengah penerima. Jangkaan awal menunjukkan pembayaran berkemungkinan hanya akan bermula pada penghujung bulan 7 atau lebih lazimnya sekitar bulan 8. Ada juga kemungkinan ia disalurkan secara berperingkat sehingga ke hujung bulan 8 bergantung kepada kategori penerima dan fasa pengkreditan. Walaupun terdapat pelbagai spekulasi mengenai kemungkinan bayaran diawalkan, sebarang perubahan hanya akan disahkan melalui pengumuman rasmi kerajaan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak bergantung kepada maklumat tidak rasmi bagi mengelakkan kekeliruan. Kesimpulannya, untuk bulan 6 ini, tiada pembayaran bagi Syukur Sabah Fasa 3 maupun STR Fasa 3. Kedua-dua bantuan ini dijangka hanya akan disalurkan pada bulan-bulan seterusnya mengikut jadual semasa dan pengumuman rasmi. Diharapkan maklumat ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada semua penerima agar dapat merancang kewangan dengan lebih baik. Terima kasih kerana menonton siaran ini di Bantuan MY. Kami akan kembali lagi dengan kemaskini bantuan terkini dari semasa ke semasa. Jumpa lagi di video seterusnya.